saya Rana Jasmine dan seperti yang anda boleh lihat, saya adalah student daripada UCYD. Dan saya di sini mengambil aliran pendidikan awal kanak-kanak. Tapi saya tak keseorangan. Hai, nama saya Nur Asruna Izzati. Nama saya Najah Khairila dan kami bertiga daripada Kos Pendidikan Awal Kanak-kanak. Mesti korang nak tahu kan kenapa kita orang boleh ambil kos pendidikan awal kanak-kanak ni? Sebabkan kami suka mendidik kanak-kanak. Satu lagi, kita orang juga nak tengok perkembangan kanak-kanak. Dan saya nak ajar kanak-kanak cara untuk Tak ada lah. Tak ada je kita orang nak mengajar perkembangan dekat kanak-kanak. So sebenarnya kata kunci dekat sini, kita orang nak tengok perkembangan kanak-kanak daripada segi sosial, emosi dan juga fizikal. Kenapanya kita orang nak kena pendidik ni? Sebab daripada kecil kanak-kanak akan diajar. Okey? Kami sudah lalui 3 semester dan sekarang ni semester yang keempat. Untuk nak cakap berapa banyak kami belajar, sungguhlah banyak. Jadi, jom kita pendekkan. Okey, Rana ada nak cakap apa-apa? Anak! Cakaplah, tak apa. Anak, okey. Tak apa, last. Yelah, baiklah. Apa yang saya nak cakap sekarang ni, kami semua dah hadapi SEM 1 sampai dah SEM ke-4. Jadi, saya nak bagi tahu apa je yang kami belajar pada SEM 1 lepas. Pada SEM 1, saya ingat lagi di mana kami semua perlu membuat satu video tarian bersama-sama. Itu memanglah sangatlah susah dan saya sangat penat. Tapi momen itu adalah momen yang paling saya suka dalam pembelajaran ini. Saya cuma harap saya boleh mempunyai pengalaman ini sampailah saya tua nanti. Dan masa SEM 1 juga, kami semua ada satu tugasan untuk membuat buku seni. Buku seni tu susah tau. Nak kena cari sana sini. Penat. Tapi seronok. Saya suka kos ni. Dan kawan-kawan saya sangatlah sportif dan saya bersyukur sangat dapat kawan kat sini. Itu sajalah. Pada SEM 2 pula, kami ada belajar tentang seni iaitu sungguh seronok bagi saya. Dan ada pengurusan tentang pengurusan dan pentadbiran tadika. Saya tak nak buat dah benda tu. Tapi subjek ni dia dapat mengajar kita banyak benda. Cara untuk buka tadika, cara untuk menganjurkan tadika tu. Dan juga Kami belajar untuk buat duit. Untuk SEM 3 pula, kita orang belajar bahasa Mandarin. Dekat sini lah saya paling seronok sebabnya saya pun dah faham bahasa Mandarin. And then bila saya dengar dia orang belajar bahasa Mandarin yang baru, macam-macam bunyi ada. Okay, ni hao ma, ni je semua minzi, wajalina, ni hao. Okay, itu sahaja untuk SEM 3 dan kita orang juga ada buat program dengan kanak-kanak. Itu seronok sebab kita orang buat program sukan neka dengan 2 tadika. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Saya pula nak bagi tahu pasal SEM 4. Sebabkan kami semua dah masuk SEM 4, saya nak bagi tahu kami bertiga buat game sama-sama, tahu tak? SEM ni sangat pening. Tapi alhamdulillah lagi 2 minggu kita orang dah nak habis and dah nak final. Ya, dan kami semua enjoy masa kami bersama. Betul tak, Najah? Betul! Semoga kita orang dipermudahkan rezeki. Amin. Dan semoga dan kami bertiga dipermudahkan urusan untuk menjawab exam. sudah. Dan semoga kami bertiga dapat dekan bersama-sama. Amin. Okey, itu saja daripada kita orang Tentang kos kita orang. dan semesta yang kami belajar. Okay, Sorry guys, kita orang ada satu lagi untuk keputusan. So, perasaan saya untuk daripada SEM 1 sampai ke SEM 4, bagi saya antara SEM 1 dan SEM 3, SEM 1, SEM 2, SEM 3 itu adalah sangat mudah untuk saya dan dia sangat happy juga untuk buat projek bersama-sama kawan-kawan. Untuk SEM 4 ni dia agak susah dan agak mencabar, tapi alhamdulillah saya dah sampai ke penghujungnya juga. So, apa-apa doakan saya. Bagi saya pula, daripada SEM 1 hingga SEM 3 amat okey. Tapi SEM 2 tu saya masih tak boleh nak lupakan tentang tadika. Dan untuk SEM 4 ni, tolonglah jangan bagi buat game juga ya. Oh, dan aku
Untuk saya pula, perasaan saya campur aduk tau sebenarnya. Daripada SEM 1 sampailah SEM 4 ni. Sebab saya jumpa berbagai jenis orang. Tapi saya sangat seronok pengalaman saya sepanjang masa saya belajar di sini. Kerana saya mempunyai kawan yang baik dan saya mempunyai pengajar yang baik. Saya harap saya berjaya untuk melepasi SEM pada kali ini. Dan terima kasihlah. Terima kasih kerana melihat video yang dibuat oleh kami semua. Selamat tinggal. Bye. Terima kasih.